Jadi hukumnya berbuka ke, berpuasa ke, tidak boleh berdua-duaan yang mengundang fitnah. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahram atau kama qala. Tidak boleh kamu berduaan dengan perempuan yang bukan mahram. Kalau laki-laki, kalau perempuan tak boleh berduaan dengan laki-laki ajnabi yang boleh nikah, melainkan kena ada mahram yang menemani. Faham? Ataupun ramai baru boleh. Sebab tu tak boleh. Nak dating boleh bertiga. Bukan kata puasa berbuka puasa. Dating ni buat pertemuan. Boleh? Jumpa 3 orang. Siapa? Kita, lepas tu kekasih perempuan kita dan bapak dia. Dating lah 3 orang. Faham lagi? Hukumnya halal. Ni dalam hadis kata illa ma'azi mahram. Bang, tadi haram dia kata. Tapi kalau ada mahram, tidak haram. Nah, nak bawa atas motor boleh. Nak bawa pusing Putrajaya siapa? Awek baru bos. Boleh. Syaratnya bawa bapak sekali atas motor. Faham? Ni kita bawa RZ, belakang kita bapak awek. Tengah-tengah. Belakang baru awek duduk atas pelik. Faham? Baru halal. Oh, dak best tak ada ayah tengah. Pasal mu nak buat maksiat. Betul tak? Dah kita nak naik 2 tak boleh. 1 motor tak ada ayah. Boleh, ada syarat. Apa syaratnya? Jauh. Dia punya seat panjang. Faham? Kita duduk sini RZ, seat belakang tu dekat PJ. Faham? Boleh. Ada tak motor ke tu? Tak ada. Tak boleh. Faham lagi? Jadi nak berdua-dua berbuka puasa, mu suak aku suak, mu suak aku suak, kaki suak kat bawah. Faham lagi? Lah puasa kita ada pahala. Jadilah dia bulan ni bulan nak cegah maksiat. Untuk latih kita kalau biasa berkapal, maka dengan berkat Ramadan ini aku berhenti berkapal. Walaupun aku akan berkahwin dengan dia insya-Allah, tapi kapal itu haram, aku berhenti.